Paguh, Kota Melaka boleh minta laluan tentang kemiskinan. Kemiskinan, timbalan speaker tentang kemiskinan, Paguh. Kota Kemiskinan. Yang Berhormat Paguh tidak bagi laluan, sila duduk. Boleh, Paguh. Kemiskinan. Tentang rakyat, masalah rakyat, kemiskinan. Tidak bagi laluan. Rasionalisasi subsidi Kemiskinan. itu yang betul penting. Ada yang hidup mewah, lari ke luar negara, main golf. Yang Berhormat Kota Melaka, sila duduk. Dekat Timur Tengah, main Yang golf dekat sana. Namun Didakwa. kita perlu berhati-hati. Rasuah. Yang Berhormat, sila duduk. Anak menantu, Paguh. Yang Berhormat Kota Melaka, sila duduk. Sila duduk. Yang Berhormat, sila duduk. Kalau tidak, boleh rehat dulu. Yang Berhormat, Anak menantu ni. Yang Berhormat Kota Melaka, sila duduk. Amaran pertama. Pendang. Tuan Yang Ketua, subsidi bukan angka yang boleh dikurangkan sewenang-wenangnya. PC kita adalah berkaitan dengan satu laporan oleh New Straits Times pada hari ini, ya, di mana tajuknya ialah Fugitive from Justice Travelling in Middle East, ya, di mana telah menunjukkan picture of the son-in-law of former Prime Minister Tan Sri Muhyiddin Yassin. Front page show him in Middle East, and he is also believed to have visited Thailand for golf and shooting practice. Jadi kalau kita teliti laporan ini, kita merujuk kepada laporan New Straits Times pada muka surat yang ke-6. Ya, di mana kita boleh lihat gambar di mana anak menantu Paguh sedang praktis menembak. Ya, masa menembak masih lagi boleh hisap itu panggil apa, cerut, dan juga gambar-gambar dia dipercayai berada di Middle East. Jadi saya rasa ini satu perkara yang serius, sebab sebelum ini pihak berkuasa mengatakan tak dapat kesan anak menantu Paguh. Tetapi hari ini dalam surat khabar, ya, New Straits Times, mereka boleh tunjukkan gambar-gambar tersebut. Jadi pertama kita nak ucap tahniah kepada media, ya, media yang begitu lebih berkesan nampak ni.